serius lah. Bapak lah. Okay, sama aku Ayat Ceria. Jom hari ni kita nak bagi barang dekat Alif. Nak bagi beg kita, nak bagi barang-barang kita dekat dia. Jom. Kita terjar dia. Apa dia buat? Tu Alif. Oi, buat apa? Oi. Buat kuih eh? Buat kuih ke main kita? Dah tu tak nak main. Dah. Ni bagi ajar ni sebagai nak cakap tahniah pada Alif ni. Sebagai dapat masuk big stage. Tahniah. Salam. Thank you. Jom pakai bibir. Dia nak ambil bibir. Ni nak bagi beg kita ni. Mana tahu nanti dia nak bawa kita ni pergi training kat big stage ke kan. Beg kita ada. Mai. Satu strike kita. Hari tu dia pergi uji bakat pakai kita ni. Tali, dia pakai tali kasut tau. Dia pakai tali kasut. Tali kasut sekolah dia yang busuk masam tu. Sebab tu aku bagi dia pakai strike ni. Nah, sebelum kau nak pergi big stage tu, tukar satu set kita. Bapak ni tali apa ni? Satu set tali kita. Tukar. Akustik lah sedap ni. Elixir bapak ni mahal gila ni. Mana ada mahal RM10 je. Dah. Dan satu lagi, disebabkan dia dah masuk big stage, sebagai tahniah barang-barang ni kan, gitar ni pun sebenarnya aku hadiahkan untuk Ali. Weh janganlah. Serius lah. Selalu kan gitar ni dia pinjam je. Dia pakai untuk basking. Basking Jangan aku. lagi ya Allah. Ali selalu basking aku. Bagi gitar ni lepas tu dia bukan pinjam dah, aku bagi terus lah. Weh serius lah. Bapak lah. Dah. Okay, dah jadi gitar kau dah. Okay. Serius lah. Serius lah. Serius. Serius. Tak main-main. Confirm. Gitar ni memang dah banyak sejarah dah. Gitar ni kan pernah masuk air, hujan, sampai dah bertakung air keluar gila kan. Tapi dia masih boleh elok ke, dia berfungsi ke. Gitar ni memang betul magic lah. Kau boleh dapat gitar ni dekat Joe Budget Gitar Jalan Rekod. Nama dia pun magic gitar, Joe Gitar. Joe. Ada speaker dalam ni, ada sebab apa bunyi. tahu ramai juga yang tanya Alif pasal gitar ni. So tak tahu, Alif tak tahu kedai dia kat mana. Tapi ni bukan mana? Ini bukan video nak promote Joe Budget Gitar. Tapi Ni nak bagi Alif gitar ni. Bagi terus. Tak boleh pinjam lagi dah. Thank you. Okey dah. Okay, tanya. Okay. Semoga Alif berjaya di big stage. Okey. Korang jangan lupa sabut dia. Okey. Doakan yang terbaik. Rifa. Rifa. Right. Ya, apa Rifa? Rifa lah main. Okey, lupa lah. Nama baru dia Rifa. Yes. Yes.